Musim cuti-cuti sekolah ni, korang mesti nak cari dessert-dessert yang sedap macam saya makan ni. Yang ni memang padu sangat rasa dia. First time saya jumpa, tapi sebelum tu korang tolong saya like dan komen je apa-apa, titik pun boleh. Sekarang ni kita ada di Dataran Syahbandar, Kuala Terengganu. Sebab 1 hingga 3 Mei ni, sekarang ni sedang berlangsung event Makan Fest. Bermacam-macam artis ada, Zizang, Ustaz Zahar. Lepas tu vendor-vendor makanan yang menarik pun banyak. Untuk sekarang ni kita nak rasa makanan yang manis-manis dulu. Nama gerai ni Cik Bakers. Hari tu saya ada nampak dia orang ni baru buka kedai di Kok Lanas, Kelantan. Yang datang rasmi pula dia punya Bella Astilah dan Syed Shadi. Serius tak sabar nak rasa dia punya dessert. Ada macam-macam pilihan dessert dan macam-macam lagi pilihan topping. Biskut-biskut yang macam ni pun banyak. Sekarang ni tanpa membuang masa, jom kita rasa satu persatu dia punya dessert. Antara yang saya ambil first ni kita ada cake in bowl. Dalam kamus Dewang bermaksud kek dalam mangkuk. Tengoklah guys, melimpah ruah dia punya coklat. Banjir terus, tengah dia tu ada cheese. Dekat Cik Bakers ni dia punya bahan semua premium-premium. Waktu saya makan ni serius memang sedap. Berlemak, manis coklat dia tu memang padu. And texture kek dia pun memang lembut. Seterusnya pula kita nak cuba mini pancake. Yang ni korang boleh pilih satu sos dan satu topping. Tapi saya bertuah sebab adik ni tersilap buat 2 layer. Nah guys, melimpah luah dia punya topping. Sekarang ni jom kita rasa. Waktu saya makan dia punya pancake ni panas-panas, lembut sangat weh. Lepas tu dia punya portion pun besar, 12 piece kita dapat. Next sekarang ni kita cuba pula kek batik strawberry. Penuh coklat dia letak. Lepas tu atas ni siap ada strawberry. Satu benda yang saya suka daripada Cik Bakers ni, rasa coklat dia ni lain macam. Sama macam coklat biasa, rasa premium. Next saya ada juga ambil dia punya strawberry crunchy. Yang ni dia gabungkan dengan Nestum hazelnut. Combine pula sekali dengan Nutella, drizzle and white chocolate. Memang padu sangat weh rasa dia. Ni dah jadi favourite saya. Kalau korang nak cuba juga boleh datang dekat sini. Next seterusnya kita ada pula mix cookies. Yang ni biskut campur. Biskut blackout, red velvet dan choco chip. Lepas tu atas ni dia taburkan 4 jenis coklat premium. Serius memang puas hati. Jadi korang yang mana berminat nak rasa dessert yang best macam ni di Cik Bakers, boleh datang di Dataran Syahbandar Makan Fest 1 hingga 3 Mei ni. Let's go.